Ini 16 hari bulan 10. So yang ini antara parcel yang kita dah siap packing. Okay, sini ada sikit, sini pun kita ada sikit. Nampak? Sebab parcel ada banyak lagi, tapi tadi courier dah datang pick up. So yang ni kirakan dalam second batch lah. Okay, nampak? So ni ni courier dah sampai. Ada courier yang kedua dah sampai, Alhamdulillah. Nampak? Penuh. Penuh bang, nampak? Itu semua depan ni saja bang. Semua parcel kita bang. Ni nampak antara baju hujan. Ni semua baju hujan Okay, ni semua baju hujan. Alhamdulillah, terima kasih abang courier kita. Abang kita yang datang pick up, tolong scan apa semua. So sekarang, yang mana yang nak payment, yang mana nak beli dengan kita dengan harga yang murah, tolong join live kita ataupun tekan dekat balkon kita. Sebab kenapa? Sebab kita antara yang shipping laju dan juga packing yang paling berkualiti, yang paling safety. InsyaAllah kita dah dapat banyak feedback daripada customer kita. Bayangkan contoh kalau korang beli sebelum pukul 2 hari ni, contoh hari ni sekarang pukul 12. Beli je sekarang, parcel korang still juga kita akan post. Ni antara packer-packer kita. Sepatutnya ramai lagi, tapi ada yang dah punya keluar rehat. So ni antara packer-packer kita yang tengah packing parcel korang beli. Korang nampak? Ini contoh AR series Merdeka. Kita faham kadang-kadang orang yang beli limited edition ni, diorang suka kotak, diorang sayang kotak. Kita bubble wrap. Jangan risau, helmet kat dalam pun kita bubble wrap. Dekat atas bubble wrap ada lagi bubble, dan juga kat luar kotak pun kita akan bubble wrap. So insyaAllah kotak sampai dekat korang dengan selamat. Okay, terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.